Hai semua, Wawa kat sini. So hari ni setelah melihat bahan-bahan tersebut, saya rasa nak masak something yang very simple yang setelah lama craving, iaitu telur masak kari. Sudah lama tak makan sebenarnya kan. So macam biasalah, mula-mula kita mengupas-ngupaslah bawang-bawang tersebut. Tadi kita dah potong terung kan. And then kita bolehlah potong-potong berbawang-berbawangan tersebut. Potong-potong lawa-lawa. Walaupun sebenarnya at the end of the day saya akan masukkan ke dalam lesong batu untuk ditumbuk. Macam saya selalu cakap, saya memang suka lah untuk tumbuk-tumbuk ni sebab rasa macam lagi mesra-mesra gitu kan. Tapi kalau malas, ku blender juga. Ataupun kadang-kadang tak ku tumbuk, ku terus tumis saja. Kan. Masa masak kari telur ni, biasanya saya suka untuk telur ni digoreng lagi. Walaupun dah rebus, kena goreng balik kalau saya lah. Okay. Ni masak kari, terung tu. And then finally last kali barulah masukkan telur. Kan. So, kari, terung, telur. Memang sedap guys. Saya suka. Dan saya nak masak sayur pula. Yang macam ni tak ku tumbuk-tumbuk lah. Saya just potong-potong je. Kan. Tumis-tumis masuklah udang. Rencah dia lah. Jarang-jarang lah saya masuk udang ni. Sebab suami saya sebenarnya kalah dengan seafood. Tapi kalau hari esok dia tak kerja, okey je. Lepas tu, nampak tak tu? Kita masuk lada sikit. Lada tu pun saya gunting-gunting je gitu kan. Tak aku potong pun kat atas chopping board. Lepas tu boleh masukkan batang-batang sayur sawi tu kan. Saya biasa akan masuk dulu. And then barulah masuk ke keretan ke kan. Ke kobisan bunga ke. Barulah masuk gitu. And then kita kacau-kacau bagi masak sikit. Dah masak gitu. Barulah finally kan kita akan masukkan dedaunan sawi tersebut lah. Masuk. Lepas tu kita kacau-kacau. Masuk proses semua. And then siap lah sebenarnya sayur kita. Tu je lah hari ni lauk sis masak. Sebab hari ni pun tak tahulah, sis memang tak apa rajin lah kalau buat masak-masak ni. Tapi sebabkan kita masak, sis pun masak je lah kan. So begitulah kisah kehidupan sis memasak kari terung kari terung telur. Allah Akbar. Dah macam main tangtai pula kan. Nak sebut pun susah sangat lah. Okay lah guys, tu je. Bye summer.